Apa yang riuh-riuh dekat Dataran Pahlawan tu? Ni dia, Karnival Usahawan Orang Asli. Bermula hari ni 27 hari bulan sampai Ahad 29 hari bulan. Diorang ada buat demo anyaman dan juga majlis perkahwinan mengikut adat masyarakat orang asli. Event ni bermula 10 pagi sampai 10 malam. Selain diorang bawa perkampungan orang asli, yang ni booth untuk usahawan. Produk-produk yang ada kat sini semua daripada hasil tangan orang asli. Ada produk pelancongan, ada produk kraft tangan, produk makanan pun ada diorang jual dekat sini. Yang mana tak tahu, dekat Semenanjung Malaysia ni kita ada 18 suku kaum orang asli. Yang nak belajar pintal bunga manik pun ada dekat sini. Yang nak beli produk akak jungle girl pun ada. Banyak lagi aktiviti yang menarik yang ada dekat sini. Ada konsert daripada artis tempatan dan juga artis orang asli. Yang mana berkelapangan. Jangan lupa ajak family semua datang sini tengok sendiri gaya hidup dan juga budaya masyarakat orang asli. Jangan lupa ramai-ramai datang ke Dataran Pahlawan, Melaka.